Saya nak sebut sikit kepada tuan-tuan yang barangkali orang tak tahu ataupun terlupa. Parti Perikatan Nasional ini dan bendera ini dan logo ini pertama kali dilahirkan dan digunakan bukan di Kelantan, bukan di Johor, bukan di Selangor, bukan di wilayah Persekutuan. Logo ini, nama ini, parti ini mula-mula sekali dilahir dan digunakan dalam pilihan raya di negeri Sabah. Dan saya nak berterima kasih kepada rakyat negeri Sabah. Walaupun ketika itu logo ini baru, kita takut, kita bimbang, orang kampung tak ngerti nak baca, logo ini belum dikenali, kita was-was waktu kita berbincang. Barisan Nasional was-was, Barisan Nasional guna rajin. Tapi rakan kita, parti-parti komponen yang lain guna Perikatan Nasional. Bila bawa kepada rakyat Sabah, jumlah kursi Perikatan Nasional lebih tinggi daripada Barisan Nasional. Maknanya Perikatan Nasional ini mula-mula lulus ujiannya adalah dengan mandat rakyat-rakyat di Sabah. Barulah dia dibawa balik ke Semenanjung. Jadi kalau nak dikatakan Perikatan Nasional itu lahir mula, dilahirkan dan teruji politiknya, orang yang mula-mula bagi endorsement, yang mula-mula bagi mandat, mula-mula bagi kepercayaan, mula-mula bagi keyakinan kepada Perikatan Nasional adalah orang Sabah. Terima kasih.